Akibat nekat berniaga dengan Tuhan, lelaki ni hadapi satu kematian di luar akal fikiran sampai buat ramai orang meremang. Satu negara gempar bila tengok apa jadi pada hari kematian dia. Jom, kita masuk ke sisi terang kisah lelaki yang jadikan Tuhan sebagai shareholder, Salah Atiyah. طب ايه رايك ان انا عاوز هدوم ماشي وايه تاني وعربيه ماشي وبيت ماشي وزوجه ماشي وفلوس يا رب ربنا عنده كل حاجه. Cerita ni bermula pada tahun 1974 di sebuah kampung kecil di Mesir bernama Tafahna Al-Ashraf. 9 graduan pertanian yang baru habis khidmat tentera dan diorang ni semua sama-sama miskin. Diorang setuju nak buka ladang ayam. Setiap seorang kena keluar 200 paun Mesir. Bunyi macam kecil kan? Tapi pada waktu tersebut jumlah tu besar gila. Sampai kan ada yang terpaksa jual emas isteri, ada yang jual tanah sendiri, ada yang berhutang semata-mata nak cukupkan bahagian dia.